3, 2, 1, action! Sketsa Johara, segmen komedi radio paling popular. Aku tahu ini semua tak adil. Aku tahu ini sudah terjadi. Betul tak cikgu macam tu nyanyi? Salah. Okey, semua ikut saya. Okey. Aku tahu ini semua tak adil. Nampak? Nampak? Saya dulu cikgu. Aku tahu Dah salah dah. Tarik sikit. Aku tahu. Cuba. Aku tahu. Tak ada weng. Itu macam kucing. Tak nak. Saya inspire awak, ingat? Okey, ini adalah pentas yang akan buat show nanti. Ada pentas. Macam mana vibrato, vibration semua ajarlah. Okey, dengar inspire. Tengok betul. Aku tahu ini semua tak adil. Bukalah mulut menyanyi cikgu. Ini vibrato awak tak tahu. Awak kena belajar dengan saya. Saya inspire. Aku tahu. Aku jangan. Ambil aku tahu. Okey, sekarang ni nak keluar dari mana? Perut ke? Tekak ke mana ni? Ini keluar pada hidung. Hidung. Zahid AF 2. Kenapa dia menang? Sebab dia Keluar daripada hidung. Aku tahu. Cuba. Aku tahu ini semua tadi. Okey, cantik. Kan? Sekarang ikut saya. Biarkan. Ni untuk lagu tinggi. Biarkan saja air mata mengalir terus. Terus salah. Tak sampai. Terus. Tak ada, tadi cikgu nyanyi lagu lain. Itu chorus dia, saya tahu. Okey, ikut saya. Biarkan mengalir terus mengalir. Tu yang kadang-kadang orang tak boleh buat. Cuba. Mengalir terus mengalir. Macam mana Zahid boleh menang? Zahid mungkin masa tu lah. Dia pasal dia cakap dia minat warna oren. Ramai kot minat warna oren. Warna oren minat belum tentu boleh menang. Saya pun minat oren. Tak menang pun saya masuk ni Fear Factor. Sketsa Johara, segmen komedi radio paling popular di Anugerah Lawak Warna pada 7.05 pagi dan 9.05 pagi.